Kalau dia pergi kedai kopi, dia tak minta teh satu. Tu bukan untuk guru silat. Tu untuk guru gubahang bunga kepada anak murid dia. Ni, misal dia ni diturun pada rumah dia akad ni. Tak? Biar naik cokeng tepi. Orang tengok, oh. Pak mak gayung. Pak mak, berapa pak mak? Oh. Nah, budak-budak tengah isyak gang, tengok pak mak letak gang. Naik bas tak kena tekek. Tu baru hebat. Nah, tekek. Mana? Cokik. Tak. Mana? Sentul. Pak mak. Boleh. Malam pengantin ingat ke? Ingat tak? Berapa kali jadi pengantin? Ha? Kali je? Kali lagi. Malam pengantin. Nak tengok mari kita buka kan? First time. Lepas nikah kan kita masuk bilik pengantin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katil tidur dah lah. Saya tidur dengan isteri saya. Dah ni di atas katil. Jadi dia berakhir buat cerpeng. Mentang-mentang macam dia ingat isteri orang lain tidur bawah katil ke apa. Lepas tu lewat sangat kahwin. Dia kata lewat sangat awal-awal tak mau kahwin. Dak kahwin 40 lebih dah. Dia kata dak rok. Mati bucuk tu dak rok. Siapa sini orang lelaki tak mau kahwin dua angkat tangan. Sahih mati bucuk. Tak? Betul tak? Nak kahwin lelaki tak? Pakcik nak kahwin tak seorang lagi? Ngajar taekwondo di Selangor, ngajar di wilayah, ngajar di Johor taekwondo, ngajar di Kuching. Orang Jepun pergi buat tunjukkan di Korea taekwondo. Black